Ada satu cukai yang kita tetap bayar setiap hari, tapi bukan dekat HDN lah. Namanya cukai korupsi. Ramai anggap rasuah tu dosa peribadi, soal moral. Kalau tak makan rasuah, bersih lah. Tapi kalau ada kes, kena masuk mahkamah, tamat cerita. Tapi jarang orang tanya, apa kesan rasuah kepada ekonomi? Berapa banyak sebenarnya kita semua sedang bayar tanpa kita sedar? Inilah yang dipanggil sebagai cukai korupsi. Bukan cukai rasmi kerajaan, tapi bayaran yang rakyat tanggung setiap kali rasuah berlaku. Bayangkan, kalau satu sekolah nak beli 30 unit komputer, tender dibuka, dua syarikat masuk, syarikat A tawar RM4,000 seunit, syarikat B pula tawar RM2,000 seunit. Tapi syarikat A menang. Kenapa? Sebab dia janji beri RM1,000 rasuah untuk setiap unit kepada pegawai yang meluluskan tender. Akhirnya, komputer yang sepatutnya boleh dibeli dengan harga RM2,000 dibayar RM4,000. Dan lebihan harga itu bukan untuk upgrade spek, tapi untuk beli kelulusan. Siapa yang tanggung? Bukan pegawai itu. Kita semua sebenarnya, melalui cukai, melalui bajet kerajaan dan melalui defisit negara. Ini bukanlah cerita andaian semata-mata. Dari tahun 2018 hingga 2023, Malaysia hilang kira-kira RM277 bilion akibat rasuah. Itu lebih kurang RM55 bilion setahun bersamaan, RM1,600 untuk setiap rakyat Malaysia. Kajian Amer Research juga anggarkan kerugian akibat rasuah dalam tempoh 26 tahun mencecah RM2.3 trilion. Banyak tu. Boleh bina 15 MRT atau bagi pendidikan percuma untuk satu generasi. Kita ambil contoh yang paling dekat, projek Max 2. Dah janji siap, dah kutip duit tapi jalan tak siap-siap. Bekas tokoh korporat Tan Sri Abu Sahid pun dah didakwa sebab pecah amanah. Jadi siapa yang rugi? Bukanlah pelabur besar tapi rakyat biasa yang kena hadap jam, bayar tol tinggi dan tunggu projek terbengkalai. Sebab itu bila ada kes rasuah ni, kita tak boleh anggap itu isu peribadi. Ini soal duit kita, soal pembangunan yang tak sampai kepada rakyat, soal masa depan negara yang dirompak depan mata. Setiap kali rasuah berlaku, sebahagian masa depan kita dicuri dan kita pula masih bayar harga itu setiap hari. Jadi lain kali bila ada yang kata, alah, biasalah rasuah, semua orang buat. Kita patut jawab, ya, tapi kita semua juga yang bayar. Sama ada melalui harga barang, jalan yang rosak, sekolah yang tak cukup kemudahan, atau hospital yang tak cukup doktor.